dalam menguruskan dan mengawasi perkara-perkara berhubung agama Islam dan memelihara kesucian agama Islam di Negeri Sembilan. Di bawah nasihat tuanku lah, yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan. Sehingga kini MAINS menjadi menjadi badan yang menguruskan, badan berkanun. MAINS ni bukan kerajaan negeri, bukan persekutuan, bukan swasta. Dia badan berkanun yang menguruskan agensi-agensi yang di bawahnya lah, termasuk Pusat Zakat, Perbadanan Wakaf, kaunseling dan lain-lain lah, termasuk apa-apa yang berkaitan urusan agama Islam di Sembilan, termasuk Mahkamah Syariah, Jabatan Pendakwaan. Mahkamah Syariah, kalau tuan-puan perasan, dia akan ada satu kes yang memerlukan denda, bayaran denda tu akan dimasukkan ke dalam akaun MAINS, Baitul Mal. Baitul Mal ni dia menguruskan semua harta orang Islam di Negeri Sembilan, termasuklah tanah-tanah faraid. Tanah-tanah faraid ada masa yang tak ada waris. Bila tak ada waris, bahagian tu pergi ke mana? Ke Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bukan masuk dalam akaun MAINS, dia masuk dalam akaun untuk kepentingan umat Islam. Itu nanti benda tu lebih detail lah. Bila saya cakap nanti, dia akan jadi isu sensitif lah. Sebab kenapa harta saya MAINS yang pegang. Tapi itu memang dah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kita mengikut apa yang telah diperuntukkan. Apa bidang kuasa MAINS? Okey, bidang kuasa MAINS, saya tengok kat kertas saya, tuan-tuan boleh tengok kat handphone. Bidang kuasa MAINS yang pertama, sebagai pentadbir dan pemegang amanah semua wakaf, nazar dan segala jenis amanah orang Islam di Negeri Sembilan. Nazar. Okey, yang kedua, urusan Baitul Mal, zakat, fitrah serta pungutan khairat. Ini semua maklum lah. Yang ketiga, berhubung saudara-saudara baru, mu'allaf. Yang menguruskan saudara baru, untuk maklumat di Negeri Sembilan, yang menguruskan saudara baru adalah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Tapi dananya daripada Majlis Agama Islam, bawah pemantauan Majlis Agama Negeri Sembilan. So mana orang asli ke, Cina Muslim, India Muslim, semua di bawah pengawasan pejabat agama. PAID lah. Kita Majlis Agama memberi dana untuk menguruskan asnaf tersebut. Assalamualaikum. Seterusnya harta semua, urusan wasiat, hibah, fatwa-fatwa di Negeri Sembilan. Jabatan Mufti pun antara agensi yang berurusan di bawah majlis lah. Majlis. Okey. Boleh tak tuan-puan jelaskan apa lagi agensi yang berurusan bersama dalam menguruskan hal ehwal agama Islam? Dia tak semestinya pejabat agama, majlis agama. Dia ada lain-lain, termasuklah Jabatan Kehakiman, Jabatan Pendakwaan, Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Keempat-empat agensi ni agensi pelaksana lah dalam membangunkan institusi agama Islam Negeri Sembilan. Okey, seterusnya kepada agihan zakat. Agihan zakat ni berdekor yang dijalankan di mana-mana daerah, daripada Seremban, daripada Gemas, semua daerah yang utamanya menguruskan agihan zakat. Selain daripada kutipan lah. Sebab apa benda ni penting? Sebab kita di Negeri Sembilan menerima kutipan zakat tahunan hampir 200 juta setahun. Termasuklah zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat harta, zakat simpanan, zakat ternakan, pertanian. Semua tu dikumpulkan adalah berjumlah 200 juta setahun. Ikutkan 174 macam itulah, 174 juta. Tapi saya anggarkan dalam 200 juta. So ikutkan jumlah 200 juta ni untuk menampung jumlah asnaf. Duit zakat ni tak semestinya untuk asnaf. Ikutkan asnaf di Sembilan hanya 4,000 orang saja. 4,000 orang daripada keseluruhan daerah dan juga cawangan MAINS ada 14 daerah cawangan, ada 4,000 asnaf. Duit itu kita tak salurkan pada asnaf semata, tapi kita salurkan kepada agensi. Contohnya Masjid Surau yang baru-baru ni Ramadan, kita salurkan hampir berapa ratus ribu. Kan di Jelebu saja hari tu 200,000, 250,000 kita agihkan kepada masjid dan surau. Masjid kita bagi 5,000 untukan. Kalau surau kita bagi 3,000. Kalau tuan-puan kat sini ada yang wakil masjid surau, semak balik dengan Mendahari, duit tu masuk tak dalam akaun. Sebab duit tu kita pool kepada masjid, masjid akan belas kepada surau-surau. Duit tu digunakan untuk program-program Ramadan. Nanti bila bulan puasa, setiap tahun memang kita bagi duit tu. So semak balik duit tu, dapat ke tidak dalam akaun masjid masing-masing. Okey, kat sini kita ada
asnaf yang 8 lah kan, asnaf yang 8. Siapa penerima asnaf yang 8? Fakir. Fakir ni siapa? Fakir ni orang yang dia punya keperluan harian kurang daripada separuh kadar ni lah, kadar yang dia tetapkan per kapita, kurang daripada separuh. Maksudnya kurang daripada separuh tu lebih kurang lah. Kalau miskin, dia hampir pada separuh. Dia kalau ikutkan luar bandar ni, okey, had kifayah untuk fakir, jumlah dia dalam lingkungan 1,100. Siapa yang pendapatan kurang 1,100, dia layak menjadi asnaf fakir. Dengan macam 1,100 allowance aku pun 600 ni. Boleh mohon maiz ni. Tak. Dia ada syarat-syarat dia. Syarat utama dia apa? Kita tengok pada isi rumah tu. Isi rumah yang pertama, siapa yang perlu ada? Kita ada ada 6 isi rumah. Yang pertama kena ada ketua keluarga. Ni seorang-seorang lah ketua keluarga seorang. Dewasa seorang, isteri lah kan, isteri. Anak lelaki seorang, anak lelaki, anak perempuan seorang, dewasa. Anak yang bekerja seorang. Anak sekolah seorang, sekolah menengah, sekolah rendah. Anak 6 tahun, anak baby. Itu semua 8 ni kena ada dalam isi rumah. Dia baru dikira sebagai hak kifayah 1,100 tu terpaling minimum. Kalau dia suami isteri berdua, lepas tu pendapatan bulanan 1,100, dia tak cukup. Dia punya kategori tu tak cukup. So kiraan tu dia terkeluarlah daripada bantuan asnaf. Macam tu. Kalau asnaf yang kalau 8 orang kategori dalam hak kifayah ni, ditambah pula dia punya pemberat. Contohnya dia ada sakit kritikal, dialisis, sakit jantung. Lepas tu ditambah pula ada masalah anak OKU, kan? OKU pun dikira sebagai pemberat. Lepas tu lagi satu kita kira sebagai keluarga bermasalah. Keluarga tu ada penyakit. Contohnya saya cakap lah, ada anak isap dadah, ada yang ketagihan arak, suami kaki pukul, itu dikira sebagai pemberat. 3 ni pemberat yang paling utama lah kita akan kira bila kita nak kira hak kifayah. Kalau 8 kategori isi rumah ni cukup, kita akan tengok pemberat. Kalau semua tu ada, dia akan dapatlah had maksimum. Had maksimum bantuan maiz berapa? Bantuan maiz had maksimum berapa? Untuk asnaf fakir dan miskin had maksimum dia sama. Had maksimum untuk asnaf fakir lain. Fakir maksimum 850 sebulan. Untuk duit tunai, untuk bantuan rumah dia boleh dapat sampai RM200. Bantuan barang dapur RM200. So setiap keluarga boleh dapat dalam RM1,050 bantuan zakat. Kita ada asnaf dekat Jelebu ni yang dapat had maksimum tersebut. Ada mak, ada ayah, ada anak. Tapi bila kita turun tengok lapangan, kita tengoklah keadaan dia macam mana. Kita pun nak bantu tak boleh. Kita gunalah duit zakat tu, guna sebaiknya kan. Kita akan kira guna kalkulator. Hak kifayah ni bukan saya kira manual tuan-puan. Kita punya unit penyelidikan yang buat hak kifayah ni, kita calculate, kita kira melalui sistem. Kita akan masukkan IC dia, masuk pendapatan keluarga berapa, pendapatan dewasa yang tinggal serumah berapa. Lepas tu pendapatan lain, contohnya dapat Feltra setahun, kita bahagikan 12, berapa dia dapat bulanan. Lepas tu masukkanlah bilangan ahli keluarga dia berapa orang. Dan last sekali dia akan keluar berapa keputusan berapa keputusan kewangan yang tidak cukup untuk setiap bulan. Daripada yang tidak cukup tu, maiz akan bantu. Macam itulah ikut kiraannya secara umum. Itu untuk asnaf fakir dan miskin. Untuk orang awam macam kita ni boleh je mohon, tak ada pun sekatan. Apa yang tuan-puan boleh mohon? Contoh yang saya bagi paling mudah, kita ada penyakit contohnya kan. Ni saya beritahu dalam grup ni, dalam seminar ni, untuk tuan-puan Cakna tau, untuk kita punya ahli karya, ahli koperasi, mana-mana kenalan. Bila kata dia sakit, perlu bantuan kos rawatan. Macam contoh semalam, saya terima satu klien daripada Kampung Kemin. Anak dia kena buat rawatan di HUSM. Anak dia sakit, dia apa? Aksiden dan patah kaki. Biasalah kan. Cumanya dia punya rawatan untuk kos besi tu hampir 20,000. Dengan suami kerja tukang kebun, gaji 1,000 apa? 1,500 sebulan. Isteri rumah, anak 2 orang belajar universiti, termasuk yang aksiden ni lah. 20,000. Mana nak cekau dia tu kan? 20,000. So dalam keadaan yang terdesak tu, dia datanglah ke maiz mohon bantuan
Puan, apa yang boleh saya bantu? Saya tak ada pendapatan simpanan, saya tak ada WSP. Suami saya kerja tukang kebun, WSP ada, cuma berapa ribu je lah kan, dia ada simpanan pun. Dia tak boleh keluar sesuka hati. Dia banyaklah proses. Sedangkan dia nak operate dalam masa dekat ni. Jadi saya bagi dia borang. Kita kata puan isi, lengkapkan. Dia adalah dokumentasi dia punya lengkapkan. Dia perlu dapatkan salinan IC, pengesahan ketua kampung, imam masjid, siapa tanggungan dia, apa sebuah harga dia berapa. Kita nak betul-betul benda tu clear. Nanti kita akan turunlah ziarah. Sebab kos dia terlampau tinggi, kita akan turun ziarah. Kita tengok betul ke dia ni macam ni. Tekan sekali kan bila kita bantu dapat pula maklumat daripada luar, dia rumah besar puan, kenapa dia dapat bantuan? Saya rumah pun tak ada. Tu yang kita turun. Ada kes yang memang kita turun, ada kes yang kita memang minta kerjasama dengan masjid, dengan ketua kampung untuk bantu sampaikan maklumat, kan? So saya harap tuan-puan yang ada hari ni semua bantu kita di Majlis Agama. Sebab kita bukan kekangan dari segi duit. Kita duit tak ada lebih banyak. Duit tu ada. Cumanya ketepatan data tu. Betul ke ni dia tak ada ni? Betul ke dia tak ada pendapatan? Bila kita tanya balik ketua kampung kata, dia baru beli kereta cash. Beli kereta cash kurang-kurang 5,000 kan kalau kereta sagar macam tu lah. Macam mana dia cakap dia tak ada duit? Benda tu yang kita tak terlepas pandang. Anak dia balik, bawa sorok kereta belakang. Omeh semua keluar. Tak simpan omeh. Tak boleh. Benda tu duit zakat. Kan sepatutnya kita telus. Kita pemberi zakat, kita datang dengan hati yang tak judge. Kita tak akan cakap dia ni layak, dia tak layak, tak ada. Walaupun kita tengok rumah dia ada aircon. Ikutkan aircon tu satu kehendak kan. Tapi bila kita tanya balik, kenapa rumah pasal aircon puan? Kenapa kan? Bila dia kata anak saya ni ada masalah eczema, kulit gatal, berdarah, kena pasal aircon tapi ada suhu dia 26. Okeylah, kita fahamlah keadaan dia. Doktor pun dah suggest kat situ. Itu kita kena turun padang. Kita tak akan call, puan rumah berapa banyak, kereta berapa banyak, tak. Kita tak boleh buat macam tu sebab jadi berat sebelah. Kita dah judge di awal-awal, kita kata dia macam tak layak, sebenarnya dia sangat memerlukan. Okay? Itulah. Kalau untuk awam ni pun dia boleh minta bantuan macam saya cakap tadi lah, perubatan, kebajikan. Contoh ada yang meniaga, perlu bantuan modal. Anak baru nak meniaga ni kan, dah meniaga pun tak apa. Dia perlu bantuan modal. Boleh kita bantu cukupkan modal. Tapi dia kenalah usaha. Buat dulu dia punya meniaga. Dapatkan MARA punya bantuan khusus. Dapatkan bantuan daripada perikanan ke pertanian. MAIS akan bantulah mana yang tidak cukup tu. Sebab asnah kita tahun lepas, tahun 2024, kita ada bantu untuk kolam air tawar di Kampung Gelang. Kolam air tawar ni saja kita bagi modal 15,000. Kenapa kita bagi 12,000? Bukan perikanan tak boleh nak bagi. Dia ada syarat-syarat yang perikanan tu dah tetapkan, kita ikut. Dia buat kolam tu kolam pancing. Sedangkan perikanan minta dia buat kolam yang untuk untuk dijual kepada perikanan lah. Dia buat kolam mancing. Dia ada pendapatan tambahan kat situ. So dia memang tak boleh mohon. So kita MAIS, kita mohonlah dengan kita punya tu kan ihsan kita tengok dia ada sakit jantung. Tapi nak bagi tahunya asnaf kita bantu tu sebenarnya dah meninggal lah, baru meninggal tahun lepas. Sekarang ni yang sambung bantuan tu isteri dia. Isteri dia pun sakit teruk, sakit mental. Anak pun sakit mental. Anak lelaki 2 orang yang membantu keluarga tu, anak lelaki 2 orang tu je lah. Itu pun tak kahwin. Sebab risau keadaan mak dia tu. Takut mak dia terjun kolam tu kan. Mak dia kena makan ubat dan sentiasa tidur. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Tapi kita bagilah bantuan kepada mak dia tu. Sebab walaupun dia tak boleh nak uruskan diri dia, anak-anak dia boleh bantu kan. Benda-benda macam tu lah kita takut terlepas pandang. Kita minta tuan-puan bantu kita sangat-sangat. Menyampaikan, menyalurkan maklumat. Okey, antara lain adalah bantuan kepada Fisabilillah. Fisabilillah ni siapa? Fisabilillah ni anak-anak kita yang nak sambung belajar. Sekarang ni musim sambung belajar IPTA, tingkatan 6 kan. Sekolah pun ada bantuan sekolah untuk anak-anak sekolah. Kita bantu dengan syarat isi rumah punya pendapatan bawah 4,300. Tapi untuk sekolah kita dah tutup lah bulan 2 hari tu. Sekarang musim belajar, boleh maklumkan dengan anak-anak saudara ke anak-anak tuan-puan. Pergi je kat Facebook MAIS. Bukan Facebook MAIS tu, bukan TikTok MAIS tu, like dulu. Nanti apa maklumat kita tak tahu. Like dulu kan. Lepas tu share. MAIS ada bagi bantuan ni. Bantuan belajar untuk anak yang sambung belajar degree, ijazah. Berapa? 1,500. Kita bagi one off lah.
Untuk semester pertama sahaja. Semester pertama sahaja kita bagi 1,500. Degree, diploma, apa semualah sampai tingkatan 6 kita bagi bantuan. So nanti buka Facebook MAIS, scan QR tu, mohon terus. Kita upload je kita punya dokumen dalam tu. Okey, itu saja saya ringkaskan asnaf-asnaf yang lain ni. Okey, seterusnya adalah jap. Tak biasalah saya berceramah sebenarnya. Maaflah ya kalau ada yang tak clear Saya sampaikan apa yang kita buat di lapangan, apa yang kita jalankan di lapangan. Walaupun office MAIS tu nampak gah besar kan, tapi dekat office tu jarang ada orang. Semua keluar, kerja luar. Macam hari ni kita ada pertembung program 2. Satu kat sini, satu lagi dekat Masjid Bunga Tanjung. Itu program apa? Program kelas halaqah untuk asnaf. Kelas halaqah ni apa? Kelas halaqah ni kelas untuk memantapkan ilmu mengaji, solat, fardu ain asnaf-asnaf dari Negeri Sembilan. Okey, khusus ni je lebuh lah. Okey, saya nak maklum jugalah pada tuan-puan, kalau ada ahli karya, asnaf-asnaf kita ni kalau puan tahu dia, ajak dia pergi masjid. Ajak dia pergi masjid, belajar sama-sama. Sebab bila kita buat kelas ni, kita duka cita sikit. Dia susah sangat dapat sambutan. Walaupun kelas di Kelawang je, asnaf kita di Kelawang ni, kita ada sekarang asnaf kita 240 orang Asnaf di Kelawang saja dah 100 lebih. Nak dapatkan 30 orang tu, subhanallah, merayu datang bagi duit. Kita bagi makan. Tak boleh juga kalau tak datang. Tengok allowance kita sekat. Baru nak datang. Tak naklah sampai macam tu kan. So kalau tuan-puan nak buat program ke apa-apa, ajak kita. Kita boleh ajak asnaf kita datang. Asnaf tu nanti kita boleh kerjasama. Mungkin kita boleh bantu dari segi tambahan untuk bayaran makanan kan. Buat kerjasama dengan MAIS. Kita MAIS sangat melalukan agensi-agensi ni buat kerjasama dengan kita. Kalau tempat tuan-puan kena pasti ramai asnaf. Okay puan, saya nak buat program ni ke camp solat, camp intensif solat. Saya nak ajak saya punya ahli karya separuh, ahli koperasi saya separuh, asnaf separuh. Kita kerjasama. Oh boleh? MAIS bagi duit, masjid koperasi pun buat duit. Kita jalan sama-sama. So dapatlah dua hala kan. Ataupun kursus usahawan ke apa kan. Boleh kita mantapkan. Okay, saya 5 minit lagi saya berhenti, okey? Sebab saya tengok ada tuan penceramah lain tu macam dah jeling-jeling saya lah. Saya dah cemas kat sini. Okey, antara skim bantuan zakat. Ini skim bantuan zakat apa yang tuan-puan boleh mohon. Ni kena tengok. Siapa tak boleh scan tu rugilah. Siapa tak ambil kertas tu rugilah. Nanti dia terlepas. Apa bantuan MAIS boleh yang aku boleh dapat? Kalau dia dah scan, dia boleh tahu apa bantuan yang MAIS boleh bagi dekat dia. Ini bukan untuk penambahan pendapatan. Ini untuk keperluan. Untuk keperluan tuan-puan. Jangan dapat duit bantuan zakat, simpan tabung haji. Itu tak perlulah kan. Simpan tabung haji tu bukan keperluan yang daruri, bukan keperluan yang mendesak. Ni untuk penambahan pendapatan. Contohnya, skim kita ada 17 skim bantuan zakat di MAIS. Skim yang pertama adalah bantuan tunai bulanan. Asnaf fakir miskin lah. Yang kedua, bantuan deposit sewa rumah. Saya kata tuan-puan tak ada yang kata tak mampu nak bayar deposit sewa rumah. Kena keluar daripada rumah lama ni. Rumah tak ada ni. Kena bayar deposit. Tuan rumah minta 6 bulan. Tak ada duit. Kalau ada separuh pun, MAIS bantu lagi separuh. Contohnya dia minta 6,000. Tak ada sampai 6,000 kan. Tuan-puan sediakan separuh, kita sediakan separuh. Tapi kena isi orang lah. Isi orang, dapatkan pengesahan apa semua. Ketiga adalah bantuan untuk hutang lah. Hutang ni biasanya kita bantu dari segi bil api air. Bantuan rumah SPNB yang 150 sebulan tu, setakat ni tak adalah. Sebab jumlah rumah 150 kerajaan bagi. Kenapa kerajaan boleh bagi? Sebab tuan-puan mampu bayar. Orang yang mohon tu mampu bayar. Takkan dia tak mampu bayar, kerajaan boleh bagi kan. So kita bantu dari sini utility lah biasanya. Bil api air nak potong, kita bantu. Tapi kena ikut prosedur lah, kena sibuk orang. Dia tak adalah dapat time-time tu juga. Seterusnya bantuan bina rumah, baik poli rumah untuk asnaf fakir dan miskin. Bantuan musibah dan bencana alam. Musibah hari tu kebakaran. Baru-baru ni, tahun ni Jelebu banyaklah kebakaran. Saya tengok ada 5 buah rumah saya pergi ziarah. Dekat Sungai Rotan ada, Pasoh 1, Pasoh 4. Rumah terbakar bukan sikit-sikit. Habis satu rumah kosong.
batu apa tu namanya? Batu tu je lah. Tinggal rumah dah tak ada dah. Lepas tu yang malangnya dekat Kerangai hari tu, ada seorang, dia bukan asnaf lah, dia orang awam. Rumah terbakar. Habis. Yang duduk dalam tu pengsan. Masa kebakaran tu dia tersudah asap, dia pengsan. Sebaik jiran datang, jiran tengok ada orang tak dalam rumah ni, sebab jiran dia tahu keadaan dia tak sihat. Ada masalah kan. Jiran pergi dalam rumah, tengok dia tengah terbaring atas lantai. Jiran kejut dia, suruh keluar. Nasib baik dia tak terbakar sama kan. Waktu yang berlaku tu waktu 11 pagi. Bukan waktu tengah malam, 11 pagi terbakar. Rumah pusaka, rumah besar, rumah pusaka lah kan. Tinggal seorang. Sebaik dia dapat diselamatkan. Sekarang ni dia dekat Pertang lah, duduk rumah keluarga dia, kakak dia. Itu pun kita bantu dari segi perbelanjaan harian, perbelanjaan dia, makan minum dia kan. Kita bantu sementara dia dapat rumah yang lebih selesa untuk dia diami. Okay, seterusnya bantuan keperluan diri lah. Keperluan diri ni contohnya makan minum. Kita selalu terima pemohon untuk beli pampers anak, susu anak. Boleh datang ke pejabat kita, kita bagi lawan off kan. Okey, hari kematian, tambang, Ibnu Sabil. Untuk tambang ni kita banyak terima pemohon daripada siapa? Daripada penjara. Daripada penjara ni saya nak ingatkan tuan-tuan juga. Penjara dia tiap kali dia datang ke MAIS, kita tak pernah tak bagi. Kita memang bagi. Walaupun RM50. Takat balik ni balik jempol, boleh lah RM50 kan, minyak. Tapi dia tak puas hati, RM50 tu sikit. Dia datang ke JKM lah, dia pergi masjid lah minta lagi duit. Dia kata MAIS tak bagi. Saya cakap, kenapa dia fitnah kita macam tu? Apa salah saya? Kita bagi dia RM50. Gunalah duit tu sebaiknya untuk perjalanan. Itu bukan untuk dia sebulan hidup dia, bukan. So nanti kalau dia datang ke tempat tuan-puan, tanya balik, betul ke MAIS tak bagi kan? Betul ke tak mohon? Kalau dia cakap betul tak, bagi IC dia, biasa semak. Jangan cakap dia tak terima. Siapa-siapa yang datang, walau dia India Muslim, Cina Muslim, dia ada bukti yang di Islam, kita bagi juga dia bantuan. Dia balik mana pun kita bagi, tak kisah. Cumanya macam tambang tiket kapal terbang balik Sabah tu tak adalah. Dia tengok, kita dekat tiap kali dia hantar permohonan tu, dia akan bawa satu surat. Kat mana dia kena lapor diri. Walaupun dia tinggal Terengganu, dia kena lapor diri kat polisen. Sebab dia ditangkap kat situ. Dia tak semestinya alamat dia Terengganu, IC Terengganu, balik Terengganu tak. Dia kadang-kadang dia cengelat dengan kita. Dia kata, saya tinggal Terengganu puan, saya tinggal Sabah puan, saya nak balik kampung. Bagi surat, dokumen pengesahan kat mana nak kena lapor diri, sebab dia masih dalam pemantauan. Dia yang cakap dia balik sana jauh-jauh. Sedangkan dia ditangkap kena 9 je, sebab tu dia kena kat sini kan. Okey, seterusnya bantuan usahawan dan perniagaan. Siapa-siapa ni yang ada macam koperasi, kalau ada program untuk, tapi koperasi biasanya kita anjurkan untuk bagi program lah, dana untuk program. Tapi kita kena libat samalah asnaf kita ke apa, ataupun bagi kita slot untuk bagi taklimat pendedahan berkaitan urusan harta. So kita bolehlah buat kerjasama. Okey. Bantuan organisasi, hemodialisis. Okey, hemodialisis ni maklumlah kan, sebulan berapa kali? 14 kali, kurang-kurang 14 kali dia kena buat lawatan. So mana dapat 4,000 sebulan? MAIS lah yang bantu mencukupkan, selain daripada PKSO kan. Okey, perubatan tadilah yang kena pergi hospital buat pembedahan, bantuan pelajaran, bantuan persekolahan, bantuan keperluan asas. Semua ni adalah 17 skim yang dibantu di bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Okey, itu sajalah setakat ni. Saya rasa tak ada apa lagi. Ada apa-apa nak tanya, nanti boleh terus hubungi kami di pejabat ataupun datang ke pejabat. Nak hubungi saya nanti, saya bagi nombor telefon kat belakang lah. Saya tak ada pula dekat slide ni. Okey. Setakat ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.